Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Sebarkan Salam Ukhuwah di Sulam. Hadirin yang dihormati, ucapan salam atau penyampaian salam bukan sekadar kata-kata kosong. Ia merupakan simbol keamanan, keharmonian dan penghormatan sesama manusia. Apabila kita mengucapkan salam kepada seseorang, tidak kira kepada insan yang kita kenali atau yang baru kita temui, kita sebenarnya sedang menghantar mesej kasih sayang dan keikhlasan kepadanya. Bayangkanlah, apabila kita datang ke sekolah pada waktu pagi, kita mengucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu. Walaupun hanya beberapa patah perkataan, ucapan tersebut mampu menceriakan suasana. Begitu juga apabila kita menyapa rakan dengan senyuman dan salam. Mungkin bagi kita ia perkara kecil, tetapi bagi orang lain, sapaan itu mampu membuat mereka berasa dihargai dan diterima. Hadirin sekalian, mengapa tema ini amat penting untuk kita hayati? Pertama, salam mengeratkan silaturahim. Ucapan salam adalah jambatan pertama yang merapatkan jurang antara dua insan. Ia memecahkan rasa kekok dan membuka pintu persaudaraan. Sebagai contoh, apabila kita mempunyai rakan baru dalam kelas, janganlah kita membiarkannya keseorangan. Mulakanlah dengan senyuman dan berikan salam. Daripada satu ucapan salam mungkin terjalin sebuah persahabatan yang berkekalan. Sesungguhnya, persahabatan yang kukuh tidak bermula dari perkara yang besar. Kadangkala ia bermula dari satu salam, satu senyuman dan satu sapaan yang ikhlas. Kedua, melahirkan masyarakat mesra. Amalan menyapa dan menyebarkan salam mewujudkan suasana persekitaran yang positif, selesa dan penyayang, sama ada di sekolah maupun dalam komuniti. Cuba kita bayangkan, sebuah sekolah yang setiap muridnya saling memberi salam, saling menyapa dan saling menghormati. Sudah tentu suasananya lebih ceria dan harmoni. Tiada lagi wajah yang masam apabila bertemu. Tiada lagi perasaan terpinggir. Sebaliknya, kita akan merasakan bahawa kita berada dalam sebuah keluarga yang besar dan saling mengambil berat. Ketiga, menghapuskan prasangka. Hadirin yang saya hormati, dalam kehidupan seharian, kadangkala kita mudah membuat andaian terhadap seseorang hanya berdasarkan rupa, cara percakapan atau perbuatan mereka. Perasaan seperti marah, curiga dan tidak suka boleh menyebabkan hubungan sesama kita menjadi renggang. Namun, apabila kita memudayakan salam dan sapaan mesra, kita memberi peluang kepada diri kita untuk mengenali seseorang dengan lebih dekat. Apabila salam diucapkan, rasa syak wasangka dan ketegangan akan melebur, diganti dengan rasa hormat dan persahabatan. Hadirin sekalian, pada zaman ini kita hidup dalam dunia yang semakin moden. Kita mempunyai telefon pintar, media sosial dan pelbagai aplikasi untuk berkomunikasi. Namun, janganlah disebabkan kecanggihan teknologi menyebabkan kita lupa akan nilai kemanusiaan. Kita mungkin mempunyai ratusan rakan di media sosial, tetapi berapa ramai yang kita benar-benar kita sapa apabila berjumpa. Kita mungkin mampu menghantar mesej dengan hanya satu sentuhan, tapi jangan sampai kita lupa memberikan salam secara bersemuka. Kerana sebuah salam yang ikhlas bermakna daripada sekadar tanda like di media sosial. Oleh itu, marilah kita mulakan perubahan daripada diri sendiri. Apabila bertemu guru, berikanlah salam. Apabila bertemu rakan, berikanlah senyuman. Apabila melihat seseorang yang kelihatan keseorangan, sapalah mereka. Jangan tunggu orang lain memulakan dahulu. Jadilah ihsan yang memulakan salam, menyebarkan senyuman dan menghulurkan persahabatan. Hadirin yang dikasihi, memulakan persahabatan tidak memerlukan ungkapan yang rumit. Cukuplah sekadar dengan sebuah senyuman mesra dan huluran salam yang ikhlas. Salam itu mudah, salam itu percuma, namun nilainya begitu besar. Oleh itu,
marilah kita bersama-sama menyamarakkan amalan ini dalam kehidupan seharian. Kerana dengan menyebarkan salam, kita bukan saja membina jabatan persahabatan, malah memupuk kedamaian dan keharmonian bersama. Ingatlah, satu salam mungkin kelihatan kecil pada pandangan kita, tapi mampu menjadi langkah pertama untuk membina sebuah ukhuwah yang besar. Sebelum saya menutup pidato saya pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Tersenyum mesra, sebarkan salam, rapat hubungan, ukhuwah disulam. Jika salam sentiasa diamalkan, hidup harmoni, kasih disemaikan. Akhir kata, marilah kita jadikan salam sebagai budaya, senyuman sebagai kebiasaan, dan ukhuwah sebagai pegangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.